Apakah itu ChatGPT? ChatGPT ialah salah satu jenis kecerdasan buatan atau lebih dikenali sebagai Artificial Intelligence AI. ChatGPT ialah model bahasa yang dibangunkan oleh OpenAI yang boleh digunakan untuk tugas memprosesan bahasa semula jadi seperti penjanaan teks dan terjemahan bahasa. Langkah-langkah penggunaan ChatGPT. Anda boleh melayari laman web OpenAI atau menggunakan aplikasi ChatGPT di telefon pintar. Kedua, jika anda belum mempunyai akaun, daftar dengan email anda. Jika sudah ada akaun, log masuk seperti biasa. Ketika selepas log masuk, anda akan melihat ruang untuk menaip. Di sinilah anda boleh mula berinteraksi dengan ChatGPT. Contohnya, bilakah Malaysia merdeka? Dengan menggunakan ChatGPT, pelbagai tugasan boleh diselesaikan dengan cepat dan mudah. Selamat mencuba. Assalamualaikum Ustaz Aizat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya yakin dah pasti Ustaz Aizat adalah salah seorang pengguna ChatGPT. Benar? Ya, benar. Saya biasa menggunakan ChatGPT dalam tugasan saya. Setakat ini, sejauh manakah penggunaan ChatGPT membantu Ustaz dalam meningkatkan mutu pengajaran? ChatGPT membantu saya dalam pelbagai tugas berasaskan pembinaan teks seperti pembinaan rancangan mengajar, minit mesyuarat dan pelbagai karya kreatif seperti pembinaan teks pengacaraan majlis dan lirik lagu. Soalan terakhir saya Ustaz. Pada pendapat Ustaz, adakah penggunaan ChatGPT sesuai dalam kalangan pelajar? Pada pendapat saya, ChatGPT dapat membantu pelajar dalam mengulang kaji pelajaran. Contohnya, ChatGPT dapat mengurangkan beban pelajar dalam menghasilkan nota ringkas. Selain itu, pelajar dapat bertanya kepada ChatGPT berkenaan isi penting atau ringkasan bagi setiap topik pelajaran. Terima kasih Ustaz Aizat. Sama-sama. Hari ini, saya akan menemu ramah salah seorang rakan saya, Anu Ashrafun Lutfiah, tentang penggunaan ChatGPT. Apa khabar Lutfiah? Khabar baik. Sebagai seorang pelajar, adakah awak pernah menggunakan ChatGPT bagi tujuan pembelajaran? Sudah semestinya, apabila belajar secara kendiri, saya memerlukan bantuan ChatGPT bagi mendapat info-info berkaitan sesuatu tajuk. Dan ketika menyiapkan kerja rumah, saya memerlukan bahan-bahan sokongan bagi memantapkan lagi jawapan kepada soalan yang diberikan oleh guru. Contoh ketika saya membina karangan, ada kalanya idea-idea bagi isi-isi penting yang dapat saya fikirkan agak terbatas. Jadi, saya menggunakan ChatGPT untuk mendapatkan idea-idea yang lebih mantap dan berkesan. Terima kasih Lutfiah. Sama-sama. Etika penggunaan ChatGPT. Menghindari penyalahgunaan ChatGPT untuk menyebarkan informasi palsu dan tidak beretika. Amalkan integriti dalam komunikasi. Menghormati privasi dengan tidak memberikan informasi peribadi kepada ChatGPT tanpa keizinan. Mengetahui kemungkinan wujudnya ketidakseimbangan maklumat dalam respon ChatGPT. Menghindari pertanyaan yang menghasilkan jawapan yang diskriminatif atau tidak adil. Sekian, terima kasih.